Isu sehari dua ni dalam PC, dalam Dewan, nampak MB tak happy. Beliau tuntut 200 juta daripada kerajaan pusat. Tapi PM dah jawab, PM dah peruntukkan 1 bilion untuk fasa pertama ni. Aku pun tak faham lah Dr. Mae ni, dia faham ke tak MB minta apa yang 200 juta tu, dan apa yang PMX bagi pula dalam 1 bilion tu. Kemarin dia yang jawab dalam 1 bilion tu apa yang PMX bagi. Hampa tengok video ni. Meluncurkan satu projek yang bernilai 1 bilion. 1 bilion tu untuk apa? Satu untuk rehabilitasi Pedu Dam ataupun empangan Pedu, dan satu lagi adalah untuk membina 15 blok baru tertiar. Hampa nampak tak? Dia dah jawab 1 bilion tu bukan untuk 200 juta yang MB minta. Inilah masalah hampa ni. Orang tanya lain, hampa jawab lain. Orang minta LRA, hampa pi rasmi kepala paip. Sebenarnya geng, Kedah hanya mengutip cukai tanah sahaja dalam bab padi yang kita nampak seluruh negeri Kedah ni. Cukai tanah saja. Berulang kali dah MB bagi tahu keluasan tanaman padi di Kedah ni 220,000 ekar. Berapa cukai yang Kedah kutip daripada 220,000 ekar ni? Hanya 2.8 juta, Dr. Mae. Jadi MB bagi tahu kalaulah 220,000 ekar yang tanam padi ni convert pi ke komersial. Kita tak mau tanam padi dah, kita convert semua ke komersial. Potensi income untuk negeri Kedah adalah 1.7 bilion. Wahai Dr. Mae. Dan bukannya Kedah nak minta 1.7 bilion tu. MB kata cukuplah 10%, iaitu 170 juta, dan adalah yang lain-lainnya yang mencukupkan 200 juta permintaan daripada Kedah. Jadi ada asas dia Kedah minta 200 juta tu. Sebab tu berkali-kali MB bagi tahu 200 juta ni untuk menampung kehilangan hasil, potensi hasil. Kalau Kedah buat benda lain dapat lagi banyak, tapi Kedah disuruh untuk menjadi jelapang padi untuk mengekalkan food security 43% beras yang ada dalam Malaysia ni daripada Kedah. Hang tak tengok ke sidang DUN hari tu? Hang tak tengok press conference yang MB buat hari tu, Dr. Mae? Itulah, elok-elok dah jadi adun, dah hang duduk kat luar pula. Kalau hang jadi adun, bolehlah hang tanya direct kat MB dalam adun. Tapi apa pun, memang kita nak ucapkan terima kasih kepada PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana memperuntukkan 1 bilion, dan katanya ada lagi potensi 5.4 bilion untuk Kedah ni untuk membangunkan sektor tanaman padi. Cuma kita minta juga jangan bagi beras tempatan hilang lah daripada pasaran. Pastikan ada selalu macam yang sebelum-sebelum ni. Di zaman Perdana Menteri yang sebelum ni tak ada pula dengar beras tempatan ni hilang. Dan tolonglah juga membela nasib para pesawah ni. Harga lantai 1,800 yang diminta oleh para pesawah tu, peruntukan berbilion-bilion ni, kami sebenarnya berbesar hati. Cuma dengarlah juga nasib para petani. Jadi Dr. Mae, hang dapat dah lagi jawapan tu. Janganlah kerja tu buat parik gila aja. Banyak lagi benda yang perlu diperjuangkan dalam industri padi kita ni. Ni aku nak tanya ni, duit raya hak apa janji dekat para petani yang itu rilis tak lagi? Kalau rilis, alhamdulillah. Kalau belum, bila lagi? Betul tak Dr. Mae? No? Aku nak cadangkan kepada hang Dr. Mae, tirulah macam MB kami. Buat kerja, pulun betul-betul buat, dapat dah result dia hampa tengok ni. Janganlah cakap tapi tak ada result. No? Okey Datuk Mae, no? Dia doktor.